keluarga rahimakumullah. Kita muliakan majlis ilmu Taman Surga ini dengan zikrullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram. Amitna ala dinil Islam. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Zal Jalali wal Ikram, wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram. Amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Allah, Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan kemuliaan,
amitna ala dinil Islam, matikan kami dalam agama Islam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang penuh dengan keberkatan. Untuk Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Sungguhnya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama, saya mengajak jamaah sekalian untuk kita melazimi kalimat tahmid sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melazimi kalimat tahmid ini akan diberikan satu kekuatan, ketenangan. Orang yang melazimi kalimat tahmid tidak mudah kecewa, tidak mudah berkeluh kesah. Ya, kalau hari ini penyakit yang sering melanda orang modern dipanggil stres, tension. Insya Allah orang yang melazimi kalimat tahmid itu selamat dari penyakit stres, tension. Kenapa? Lapang dada dengan Allah. Kadang-kadang kita tertekan, itu sebab perasaan kita lemah. Aduh, geram, tak suka, benci, kan? Kita jadi tertekan. Sebab kita rasa dunia ini sudah sempit. Tapi orang yang melazimi kalimat tahmid, alhamdulillah fi kulli hal, segala puji bagi Allah dalam segala keadaan, senang, susah, sakit, sehat, dia tetap berlapang dada dengan Allah, yakin orang ini tenang. Ya. Kadang-kadang istri tertekan dengan perangai suami, kan Kak? Suami kita oke tak oke? Hah? Oke tak oke? Wah, bagus. Ya, yang oke pun alhamdulillah, kalau tak oke pun alhamdulillah. Nak buat apa, takkan nak tukar akut, kan? Hah? Setengah kita ni masalah. Bila tak senang dengan suami, mula cakap, jumpa kawan, kadang dalam Facebook, I geram dengan suami I. Dalam Facebook, cerita ke orang, buat apa? Hah? Buat status yang satu dunia boleh baca. Cuba lapang dada, tenang hati. Macam kita juga lah, kita nak jadi seorang isteri yang perfect. Masakannya perfect, hidangannya perfect, servisnya perfect. Ya kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak dapat, lambat, alhamdulillah juga. Cepat jawab sana, kan?
Sini jawab apa, sana tanya sana. Betul bang. Kadang-kadang anak kita buat perangai, ya Allah, tension lah Ustaz. Dengan anak ni nak buat macam mana Ustaz? Dia kata umur berapa? 14 tahun. Sabarlah kak. Umur 15 dia berubah insya-Allah. Tutup tahun depan jumpa Ustaz, anak dah umur 16. Tak berubah lagi Ustaz. Sabarlah kak. Umur 17 dia berubah. Jumpa umur 20 dah. Ustaz, tak berubah lagi Ustaz. Tension ayo Ustaz. Sabarlah kak. Dulu pak dia berubah umur berapa? Oh, pak dia kak lambat. Dekat 60 baru berubah. Saya kata sabar. Anak ni baru 20. Relax lah. Bagi masa. Betul kak? Ini kekuatan. Ya. Macam keduri kahwin pula ada. Saya faham tu. Betul saudara? Ya. Kalimat tahmid alhamdulillah ini punya kekuatan. Anak kita macam manapun, alhamdulillah. Allah dah kurnia dah kepada kita. Tak cantik macam mana orang, tak bijak macam mana orang, tapi anak kita, alhamdulillah. Kadang-kadang anak ni ketika budak menyusahkan kita, tapi dah tua besok, insya-Allah dia memudahkan kita. Percayalah. Ya. Dalam banyak keadaan, lazimi kalimat tahmid alhamdulillah. Nah, saya diberi masa 3 jam. Betul? Betul ya? Tak, depa nak pergi kenduri. Depa dah siap dah baju kenduri ni semua ni, bukan baju kuliah ni. Kalau baju kuliah dia pakai sempoi-sempoi ya. Kan? Sejam kah? Sampai pukul berapa? Kena adjust time. Lah ni 10.30 dah ni. 11.30 boleh? 11 lah, setengah jam lagi lah, cukup lah. Tapi setiap soalan ya, saya nak dengar beberapa soalan. Baik, dalam masa terbatas ini saya nak kongsi sikit saja. Ya, sikit mengenai Isra Mi'raj. Ya. Panjang tu Ustaz, memang panjang lah Kak. Kalau nak cerita daripada Mekah ke Palestin, langit 1 naik langit 7, tak dan turun hari ni. Jadi saya tak mau ceritalah tu. Ya. Kisah Nabi belah dada, orang dah sebut dah. Ya. Kisah buraknya bagaimana, dah sebut belum? Ada, saya tak sebut dah. Ya, apa Nabi jumpa di sana, ya Muhammad seorang wanita cantik, bukan tua, wanita tua tapi cantik. Dari jauh nampak, wah ini cun. Pipi tengok, Allah mak dah tua. Panggil ya Muhammad. Nabi tak lain, siapa itu? Itu apa? Dah tahu dah, tak boleh cerita. Kemudian Nabi diseru oleh sekumpulan orang, ya Muhammad. Nabi tak peduli, ya Jibril, itu siapa? Itu itu Yahudi. Itu Yahudi. Ya Muhammad, kalau kau jawab tadi, ramai umatmu akan jadi Yahudi. Dalam keadaan Nabi tak jawab pun dah ramai perangai Yahudi lah ni. Apa dia? Perangai asas Yahudi, karakter asli Yahudi apa dia? Suka bohong, suka fitnah. Orang yang suka bohong, suka fitnah ni, ini Yahudi. Walaupun dia Melayu, walaupun namanya Badrul Amin. Ya, perangai bohong, fitnah. Sebab dalam sejarah Bani Israel, tidak seorang pun Nabi mereka selamat daripada fitnah. Punya teruk Yahudi ni. Dah ramai dah hari ni kaki fitnah, sana fitnah, sini fitnah. Kita pun bila dengar fitnah, amboi, iya ke? Lain kali kalau dengar berita tak baik tentang saudara kita yang kita tahu dia saudara kita, Islam, orang baik, bila dengar berita tak baik dalam hati kita, tolak. Ini dah orang Melayu kan, orang Melayu kalau dengar cerita popek, iya ke? Alah. Bila kita tanya iya ke, bermakna kita sudah membuka ruang kepada iblis. Iblis kata, ya. Kita pun tambah sejengkal jadi tahu tak apa? Perangai Melayu lah tu.
Kan? Kemudian Nabi diseru oleh sekumpulan orang lagi. Ya Muhammad, ya Muhammad. Nabi tak peduli. Nabi teruskan juga. Nabi tanya Jibril, siapa tu ya Jibril? Itulah golongan Nasrani. Mujuklah ya Muhammad, engkau tak sahut panggilan mereka. Kalau kau sahut panggilan mereka, nescaya ramai umatmu akan menjadi Nasrani. Hari ini pun Masya Allah, jumlah yang sudah murtad di kalangan orang Islam, terutama remaja, terutama sekali remaja gadis Melayu Islam, itu sudah tak terhitung banyaknya. Tak terhitung. Tapi gereja-gereja hari ini, kalau dulu khutbah mereka guna bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa India, lah ni khutbah sudah guna bahasa Malaysia. Kenapa? Dah makmum pun dah ada Melayu dah. Malah ada imam di gereja pun memang orang Melayu. Dahsyat. Serangan akidah dahsyat hari ini, Kak. Apalagi selepas Lina Joy menang kes mahkamah, dia berjaya tuntut supaya padam perkataan Islam dalam MyCard. Menang dia, menang. Jangan main-main. Jangan terkejut hari ini bila anak kita tengok-tengok IC dia, tak ada status. Sebab rintitan daripada peristiwa 4 tahun 5 tahun yang lepas, apabila mereka serbu satu disko di Ampang, namanya Zouk. Ya, Zouk. Zouk tu feeling. Cakap Arab tu Zouk tu. Bila mereka masuk, mereka tangkap lebih 100 budak Melayu. Macam mana mereka kenal budak Melayu Islam? Tengok IC. Nama Ahmad, agama Islam. Sebab tu sejak dari peristiwa itu, mereka tuntut supaya budak-budak ni boleh padam status Islam dalam IC. So bila padam tu, lain kali kalau ada lagi serbuan di pusat-pusat maksiat macam itu, tengok IC, nama Ahmad bin Abdullah, tapi agama tak ada. Dia kena tanya, hang agama apa? Aku Kristian. Dah tak boleh tangkap. Bila ada Islam, dia tak boleh tipu. Aku Kristian, Islam, ambil tangkap. Lebih 100. Dan dalam kes itu kita dimalukan. Setelah kita tahan budak-budak ni sampai pagi besok mereka dibebaskan dan mereka dipanggil semula ke disko itu untuk meraihkan kemenangan mereka. Allah, sakit jiwa bang. Ya, kawan saya bertugas di pejabat agama, maksudnya, Allah Ustaz, geram Ustaz, kita dimalukan, kita diaibkan. Ini perangai mereka. Itu tak apalah, itu gerakan Yahudi, gerakan Kristen, memang mereka musuh kita dari luar sana. Yang dekat-dekat kita ni pun nyamen. Tuh, sebelah rumah kita Syiah, sebelah rumah kita Taslim, ada tak ada? Syiah kita tak kenal depa macam mana kan? Kecuali kalau kita tengok lain macam cara sembahyang, itu mungkin lah kot. Atau pergi rumah dia mesti ada lambang-lambang Syiah, kita tak tahu. Tapi saya dengar Taslimi semua rambut merah. Ya, betul? Tak tahu? Ada tak rambut merah? Allah, ini ancaman kepada kita. Ya, baik, selesai bab tu. Kemudian Nabi pergi sampai ke Baitul Maqdis, salat bersama dengan para rasul, para nabi. Kemudian naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang panjang ceritanya kan. Ya, 7 hari 7 malam tak selesai. Cuma nak kongsi sikit. Kalau orang tanya saya, apakah perkara paling hebat berlaku dalam peristiwa Isra Mi'raj? Jawapan saya satu je. Apa dia? Solat. Solat. Kenapa? Belah dada hanya untuk Nabi. Naik burak hanya untuk Nabi. Nampak itu, nampak ini, itu keistimewaan Nabi. Naik ke langit, Nabi seorang. Tapi solat ini kita, untuk kita. Ya. Dan apa peranan solat? Ya, dalam pembinaan diri, pribadi, keluarga dan masyarakat, negara dan umat. Dahsyat. Ya. Orang yang mengerjakan solat pertama sekali, pertautannya dengan Allah itu kuat. Sebab solat, sod,
lam alif ta, salat, dari perkataan silah, ya, hubungan. Orang yang ada salat, orang menegakkan salat, dia ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa IT hari ini dipanggil online. Orang yang salat, dia online dengan Allah. Paham online, Kak? Paham? Tuan-tuan paham tak online ni? Lah ni kita punya handphone ni, kalau off itu offline lah. Bila on tu online lah. Bila online ni orang boleh call kita, kita boleh call orang, orang boleh SMS kita, kita boleh SMS orang. Betul? Itu namanya online. Orang yang solat online dengan Allah, ya, zikirnya sampai, doanya sampai. Dan orang yang sampai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ini sentiasa tenang hatinya. Kenapa? Dia ada tempat mengadu. Kadang-kadang kita jadi tension nih, Kak, sebab kita tak tahu nak curah pada siapa. Ada masalah. Ya Allah, nak cerita kat suami tak layan. Nak cerita kat orang sebelah rumah, malu pula. Simpan. Dia berbuku, dia bernanah. Ya tak? Tapi biasanya kalau kita dapat luar, rasa lega kan? I dapat cerita, I rasa luar. Terima kasihlah sudi mendengar. Kan? Itu satu kaedah kaunseling. Kalau ada masalah, luah. Tapi jangan luah sembarangan. Orang yang ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sentiasa ada tempat meluah. Siapa? Allah. Ada masalah, tak payah cari siapa aku nak cerita ni, siapa aku nak cerita. Tension betul. Apa susah? Ambil wuduk, solat hajat. Allahu Akbar. Ya Allah, hambamu lemah, hambamu dhaif. Ya Allah, minta, sebut apa masalah, luahkan pada Allah kekuatan. Sungguh. Sebab tu orang sembahyang ini jauh dari penyakit jiwa, insya-Allah. Dan memang terbukti dalam banyak masyarakat dunia ni, yang paling sedikit kes penyakit jiwa orang Islam. Ya. Jepun buat kajian. Kenapa banyak bunuh diri di Jepun? Sebab pegangan agama mereka rapuh. Mereka tak ada Tuhan. Mereka sembah matahari Shinto, bukan? Satu ketika dulu di Jepun ada satu upacara dipanggil harakiri. Harakiri ataupun kamikaze. Kamikaze itu dia perang, dia pergi bawa kapal terbang tu, dia pergi serang, dia langgar kapal orang kan. Itu kamikaze, bunuh diri lah ceritanya. Harakiri macam tu juga. Ya, Jepun. Tapi dalam ajaran Shinto, harakiri, bunuh diri ini bukan hina, dia satu amalan yang mulia. Kerana dia menebus maruah. Dia malu, dia bunuh diri. Dia ambil pisau tu, kerobek sendiri. Ya, Kalau dia marah sangat dan tak boleh buat apa-apa, dia bunuh diri, dia tebus maruah dia. Dalam agama Shinto, ya, ajaran harakiri ini adalah satu amalan yang mulia. Tetapi bila hari ini dah banyak sangat bunuh diri di Jepun, dia kata ini bukan harakiri lagi, ini huru hara. Setiap kali lepas exam, keluar keputusan, tunggulah budak terjun tingkap, budak terjun bangunan, budak terjun jembatan, di laut, di sungai, Jepun. Kenapa? Rapuhnya pegangan. Akhirnya pengkaji sosiologi di Jepun mengatakan, ya, kita kena ambil nilai-nilai agama dari Islam, sebab kita nampak orang Islam ini jarang bunuh diri, kecuali sewel. Kalau tak center, dia bunuh diri. Kenapa bunuh diri itu? Tak betul. Tapi kalau dia betul, pegangan agamanya kuat, insya-Allah tak bunuh diri. Sama juga di barat. Macam tu. Jadi orang Islam, sebab kita solat, kita tahu nak luah pada siapa. Dalam doa kita boleh cakap apa saja, dan kita tak perlu berpura-pura cerita dengan orang. Ya tak? Doa, minta, ya Allah berikan kekuatan, ya Allah masalah hamba begini, cerita dekat Allah, itu memberikan kelapangan kepada kita. Masalah hari ini sebab kita sentiasa
atau kita selalu offline dengan Allah? Bila tak jaga sembahyang, offline lah tu. Kalau sembahyang sekali-sekali, masih offline. Sebab ada 5 number nak dial kalau nak online dengan Allah. 24434. Cuba dial number tu Kak, nak online. Ingat, 24434. Nombor apa tu Kak? Nombor apa? Pandai pun, tak sia-sia kuliah dekat Paksi, Darul Hadis ni. 2 subuh 4, Zuhur 4, Asar 3, Maghrib 4, Isya. Biasanya nombor apa yang hilang? Biasa-biasa nombor apa? Nombor 2. Okay, kita pun call lah 4434. Ada jawab, nombor yang anda dial tidak dapat dihubungi. Macam mana nak doa bang? Macam mana nak mengeluh? Macam mana nak merayu? Macam mana nak merintih pada Allah? Kita offline. Hantar email tak sampai, hantar WeChat tak sampai, hantar WhatsApp tak sampai. Ay geram lah. Ada SMS banyak tapi tak sampai. Macam mana nak sampai? Awak offline. Faham? Dalam hubungan keluarga, ya, suami istri kena sentiasa online. Sebab hubungan suami istri bukan kita jaga tau, Allah jaga. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah campak dalam hati kamu mawaddah, rasa kasih sayang. Ya, Allah bagi. Sebab tu saya kata, suami istri jaga sembahyang. Ya, seorang suami kata, Ustaz, macam mana Ustaz? Saya dengan isteri saya dah 4 bulan tak bercakap. Habis macam mana? Kami SMS je Ustaz. SMS. Saya kata, awak kalau cakap macam mana? Cakap je gaduh, cakap je gaduh. So apa nak buat Ustaz? Saya kata jangan cakap lah. Dan kalau kata cakap gaduh, jangan cakap. Cuma saya kata, apa masalah? Tahu Ustaz, ada je tak kena. Ada je tak kena. Saya kata tu masalah hati. Masalah hati. Saya kata, sembahyang macam mana? Solat macam mana? Solat isteri macam mana? Okey Ustaz, kita solat lah Ustaz, kan tak tinggal solat, nak tinggal solat pula kan? Kita pun dah tua dah, dia kata. Dah 40-an, 50-an, takkan tak jaga solat. Saya kata, pernah tak solat jamaah bersama? Kan? Tu yang jadi masalah Ustaz. Kita nak ajak dia solat jamaah, dia tak nak katanya. Kenapa? Dia kata abang tak layak jadi imam. Saya kata, oh senang saja kalau macam tu. Kalau abang tak layak, sayang je lah jadi imam. Abang duduk belakang. Tak gitu? Boleh tak? Boleh? Oh, tak boleh pula. No, dia kata suami tak layak jadi imam. Ini masalah ni. Saya nak bagi tahu para isteri, layak tak layak, dia suami, dia pemimpin dari dunia sampai akhirat tahu. Jangan main. Allah jadi imam apa Ustaz? Perangai macam tu. Perangai macam tu pun suami awak nak buat macam mana? Faham ke tak faham? Bukan nak marah, nak kongsi cerita orang hari ini gaduh, benci suami dia. Saya kata tak boleh. Isteri tetap makmum, suami tetap imam. Ingat saya kata. Kan? Habis macam mana kalau perangai tak betul? Tegur secara betul. Imam, makmum. Bila imam buat salah, makmum boleh tegur tak? Boleh. Tapi kena cara, adab dia. Kita pun diajar. Macam mana kalau imam buat salah? Kita baca Subhanallah. Kan? Imam yang bijak, oh, makmum sudah sebut Subhanallah, mesti ada yang tak kena ni. Dia pun cepat muhasabah. Bacaan okey. Kiblat okey. Maka dia terus sembahyang. Makmum pun Subhanallah, confirm ada benda tak betul. Dia mesti berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ke tepi. Ya, dan makmum belakang ke depan, ambil alih. Rupanya betul, ada tak cicak dah jatuh atas kepala dia. Dia tak nampak.
Tuh. Tapi akhlak tu tengok. Akhlak. Kan? Bukan jatuh tercicak, makmum pergi belakang, tepi. Tepi, tak cicak tepi. Wah, habis, rosak sembahyang kita. Subhanallah, adab tu. Subhanallah. Imam pula sebab ada ilmu, bukan? Oh, ada benda tak betul ni. Dia pun cepat muhasabah, kan? Tapi kalau imam yang jenis tak ada ilmu, subhanallah, ngada-ngada makmum ni. Subhanallah, dia pun toleh belakang. Apa subhanallah? Nak jadi imam ya? Alamak, ini imam tak sedari. Imam kena jatuhkan. Kena tukar imam ni, tak boleh dah. Jahil. Tak boleh, ditegur tak boleh. Kena imam yang boleh ditegur. Dan cara menegur kena dengan adab. Kita tegur cara baik dah. Kami susah, jangan dera kami, jangan kenakan GST. Kita tegur cara baik dah. Ada kata apapun kita naik juga GST. Sekarang kita mau kasi naik ini elektrik. Ini imam degil. Ini imam degil. Sama ada kita mufarakah atau kita bentes je imam tu ya. Ada kena adab bang. Isteri nak tegur suami kena adab lah, betul lah. Itu jaga, tak boleh. So kita makmum, Ya. Masalah hari ini apabila si isteri hilang hormat kepada suami, itu yang jadi macam tu. Tak boleh. Abang tak layak jadi imam. Dah, kalau abang tak jadi imam, bermakna abang tak layak jadi suami lah. Itu jawabannya. Sebab suami itu imam, isteri itu makmum. Suami lain, imam lain. Dia cuma tak nak jadi imam, tapi dia masih nak pakai suami. Boleh ke? Faham ke tak faham? Macam mana Ustaz? Takkan imam pun tolak, suami pun tolak, habis nak buat apa? Dah ada kan? Ini soal hubungan hati. Ya, hubungan hati kak. Ya, baik, selesai bab itu. Kadang-kadang anak kita degil. Ustaz, saya dah doa banyak dah Ustaz, tapi macam Allah tak perkenankan lagi doa saya. Anak ni melawan Ustaz, tak dengar cakap begini. Dah puas dah doa Ustaz. Saya tanya dia, akak doa online ke offline? Apa pula tu Ustaz? Dia kata, akak jaga sembahyang tak? InsyaAllah Ustaz, jaga sembahyang. Bagus. Anak jaga sembahyang tak? Itulah masalahnya Ustaz. Kadang sembahyang, kadang tak sembahyang. Saya kata, macam doa ni macam SMS lah. 2 handphone. Ya, sini nak SMS kemari, ya. Dia SMS tu, dia tak pi macam ni. Kalau pi macam ni, kita pergi dekat je lah sampai. Itu bukan SMS, itu Bluetooth namanya. SMS ni dia pergi naik ke server, Celcom kah, Maxis kah, Digi kah. Dari server dia turun pula kemari. Nampak? Faham? Okey. Untuk SMS ini sampai kemari, dua-dua kena online. Ini dah naik dah ke server doa dia, SMS dia. Tapi nak turun kemari tak boleh sebab dia offline. Tunggu sehari, tunggu 2 hari, tunggu 3 hari. Dia kata delivery fail. Fail to deliver. Habislah, tak boleh sampai SMS. Doa kita macam tu. Saya yakin doa ayah, doa ibu naik ke langit bang. Naik. Naik. Tapi nak turun balik pada si budak ni, tunggu bilalah dia online. Tak online. Ayalah doa nak sampai kat dia. Sebab tu kita ajak sama-sama, mari nak budaya solat jamaah di rumah, ataupun kita ajak semua keluarga jamaah di masjid. Orang tanya saya, macam mana Ustaz? Kalau saya pergi masjid, dia kata 5 waktu, saya tak ada peluang nak jamaah dengan anak isteri. Anak isteri payah nak pergi masjid Ustaz, macam mana? Saya kata tak apa, bagi masa. Ya. Mungkin maghrib, isyak kita di masjid, subuh dengan anak bini keluarga di rumah. Kan?
Atau macam manalah caranya kena bagi. Sebab ini penting. Ini soal solat, ikatan hati. Ya. Itu sesama keluarga. Saya yakin sangat. Ya, saya tak ada contoh lain lah. Saya bila nak bawa bab macam ni, saya teringat arwah mak saya, arwah bapak saya. Sepanjang umur mereka lah, ya, dua-dua dah meninggal dah 3 tahun yang lepas. Saya tak pernah tengok mak bapak ni bergaduh, tahu tak? Tak pernah. Sebab mereka sentiasa solat berjamaah. Sejak saya kecil, maghrib, isyak tu mesti semua hampar tikar, sembahyang anak beranak. Subuh hampar, sembahyang anak beranak. Itu jaga dia. Dan mak ni, dia tak pernah lawan bapa, tahu tak? Oh, macam mak anak saya. Oh, mak anak saya. Siapa mak anak saya? Isteri saya. Macam mak saya ni tak pernah lawan pak saya. Apapun pak cakap, mak ni ya senyum. Kadang-kadang kita pula naik geram tahu. Kita dah besar-besar kan. Mak, lawan mak. Tapi mak kata apa? Allah. Rindu dengan mak saya. Hari ini mak anak kita, mak isteri kita lah. Kita cakap sepatah, kita baru dia popek. Allah. Tak boleh sebut po. Sebab dia ingat po tu poligami. Dah, po tu politik. Po tu polis. Po tu apa? Pokok. Tahu tak apa? Sebut po aja. Paham ke tak paham? Betul kan? Saya tengok mak saya ni. Dan hubungan anak beranak, subhanallah. Mak saya ni bukan sekolah tinggi. Tapi saya perasan sejak kecil dia tak pernah cek homework kami tahu, buat kerja rumah kata tak pernah. Saya tengok isteri saya lah tiap malam buka beg anak saya. Mak saya tak pernah, tahu tak? Tapi dua benda dia jaga bang. Solat, Al-Quran. Masya Allah. Oh, dua ni. Solat, Quran. Solat, Quran. Sampai kita dah tua. Saya pergi Azhar, saya pergi Mesir. Kalau dia terima surat mak, solat, Quran, kata mestilah mak sini mengaji lah mak. Aduh, jaga betul. Tapi jaga hubungan hati cantik sungguhlah. Ya. Saya kalau ada orang yang saya cemburu sangat dengan bapa saya, dengan mak saya. Saya dari dulu doa, ya Allah, kalau mak mati, kalau pak mati, biarlah aku yang mandi, biarlah aku yang kafan, biar aku yang sembahyang, biar aku yang letak dalam liang lahat. Alhamdulillah Kak, Allah perkenankan. Mak pak saya jauh, nun di Tawau, Sabah, tahu tak? Saya di Kuala Lumpur. Tapi bila nazar semua, dan aja, alhamdulillah. Dapat je maklumat, terus pergi airport, ambil tiket, jalan. Lani 3 jam, KL Tawau 3 jam sampai. Pergi rumah, sempat jumpa. Bila mak meninggal, 6 bulan kemudian bapa meninggal. Saya tak nangis. Kakak-kakak dah peluk, mak dah tak ada, bapa dah tak ada, nangis. Adik-adik peluk. Saya seorang anak laki-laki. 3 kakak perempuan, 3 adik perempuan. Saya tengah-tengah, sandwich. Saya tak menangis. Kakak peluk, adik peluk. Saya kata sabarlah kak, dek. Allah sayang mak kita, Allah sayang pak kita. Saya tak nangis. Memang sedih. Siapa tak sedih? Saya tak nangis. Masa bila saya nangis? Ketika mandikan mak. Kita mandi mak, kita pangku. Kita pangku. Kita tak letak atas dalam tong ikan tu. Ada, kita pangku kak. Masa arwah mak, 2 kakak duduk sana, 2 adik duduk sini, selunjur rapat, letak mak di paha mereka. Kita mandi, saya siram, ketika saya menangis. Saya kata macam inilah mak mandikan kita semasa kecil. Kita pangku mak, bersih putih kulit mak. Saya ni hitam sikit. Masa tu saya menangis, campur dengan air semua kakak-kakak menangis semua.
Ketika kafan saya menangis. Ya, macam inilah mak bajukan kita. Lepas tu kita bajukan mak cantik-cantik, kita celak sikit. Oh, cantik mak. Dan masa solat jenazah, oh, ini dah basah dah ni. Ya, air mata saya dah macam air paip dah. Oh, tak berhenti dah jenazah depan ni. Doa saya tak habis, doa minta. Dan kali terakhir saya menangis dalam liang lahat. Saya suruh depan naik, biar saya sambut mak saya. Letak. Betulkan bantalnya. Bantal bukan Dunlopilo. Bantal tanah. Mak, berehatlah dalam taman surga. Buka muka mak, rapatkan. Saya tengok mak senyum. Allahu Akbar. Senyum. Ya, dan ketika nak tutup liang lahat dengan papan, kami sana pakai liang lahat tengah. Tutup. Terakhir nak tutup bagian kepala, mak, halalkan yang termakan terminum. Ketika itu saya menangis. Bapak macam tu juga. Kami pangku bapak ni. Anak kemenakan saya empat orang, 2 sana 2 sini. Mandikan bersih. Kafankan, saya sembahyangkan, saya sambut letak dalam liang lahat. Nak jadi cerita, kubur mak, kubur ayah sebelah menyebelah, padahal dah sempit dah tanah kubur kat Tawau tu. Siapa pernah pergi Tawau, depan sekolah Islamiah ada satu kubur, memang dah sendat dah. Tapi Allah bagi, mak sini, ayah sini, subhanallah. Mengapa saya menangis? Saya teringat besok kalau aku mati, siapa nak mandikan? Kak, kalau kita mandi, ada tak anak kita nak mandikan kita kalau kita mati? Ada tuan-tuan? Ya? Ada tak anak kita yang akan mandikan kita? Agak-agak ada tak? Ada? Sendiri lu fikir sendirilah. Ada? Saya tak boleh kata ada, tak boleh kata tak ada. Kita tahu anak kita macam mana. Lah ni suruh basuh pinggang pun malas, apalagi nak mandikan kita. Ada? Suruh basuh pinggan bergaduh adik-beradik, suruh basuh baju bergaduh adik-beradik, suruh sapu rumah bergaduh adik-beradik. Macam ni nak harap mandikan kita semasa kita mati besok. Saya kalau saya ceramah depan anak saya semua diam. Kalau mak mati, abah mati, kamu mandikan, saya tak mau orang lain mandikan. Dan orang tengok ya, sendiri. Ya, ketika kita buat macam mana pada arwah mak ayah. Subhanallah, kita tak tahu. Tapi mana anak soleh kita hari ini? Depan mata kita lihat, ketika mandikan bapak dia, kita panggil mana anak dia, mari temankan mandi. Anak laki-laki lah, kita anak perempuan tak payahlah, anak laki-laki lah. Walaupun tak salah kalau anak perempuan nak ikut mandikan bapak dia, boleh, tak ada masalah. Kan? Tapi janganlah bercampur orang lain, biar dia saja, sorang-sorang. Ada beranak dia, boleh, tak ada masalah. Kan? Kita panggil, mana anaknya? Mai, tolong mandikan bapak. Tak nak. Tak apalah, Ustaz, teruskanlah. Memanglah aku teruskan, aku nak ajak engkau. Engkau pegang kaki pun jadilah. Urut kaki, cuci ujung jari, jadilah, dia kata. Tak nak, Kak, tak nak. Duduk luar. Okeylah, bab kafan mungkin teknikal sangat, jadi takut apa. Tapi apa salah kau pergi tengok, tolong pegang, tak ada. Kenapa? I pening lah cium kapur barus. Oh, you pening ya? Mai aku katuk kepala hang biar tak pening. Lagak kaman. Kau mati besok? Aku tak bagi kapur barus, aku bagi belacan kat engkau. Patut dia pergi tengok kan. Tak ada. Time sembahyang kita offer lagi. Kalau ada anak dia nak jadi imam, silakan. Tak apalah Ustaz, teruskanlah. Ingatkan dia nak sembahyang sama, tak ada, duduk luar. Tak sembahyang pun si anak ni. Adikku bawa lagi lah. Kita panggil anak dia, mari anak laki-laki turun, sambut. Ni ayah ni, mak ni. Ada tu bawa pokok. Buat apa? Isyak rokok. Ya, depan mata kita. Saya melihat ini soal ya hati, mungkin si anak berjauh hati dengan si ayah, wallahualam. Tapi sebab tarbiyah itu tidak ada, sembahyang jamaahnya tak ada. Ya, kita nak beranak, saya sebut tu je bab solat tu. Nak kongsi bab solat ni saja. Kalau kita boleh tegakkan bab solat, insya-Allah
ya, banyak hal-hal lain akan selesai. Saudara sekalian, maka musibah yang menimpa keluarga kita, anak degil, suami istri berjauh hati, itu salah satu puncanya. Salah satu lah, kayak tidak absolut, bukan dia semata-mata kerana tak jaga salat. Pergi keluar ke masyarakat, ya, kita lihat banyak kemungkaran, banyak musibah, banyak masalah. Hari ini kenapa? Sebab solat juga. Ya. Hari ini satu lepas satu Allah nampakkan musibah kepada kita, tapi kita tak sedar. 3-4 bulan yang lepas Jerebu, oh terbakar sana, terbakar sini. Oh kalau saya drive daripada KL ke utara, tengok tepi jalan terbakar, asap. Saya kata ini musibah. Mari istirja pada Allah, muhasabah, apa dosa kita. Dia kata ini bukan musibah Ustaz, ini fenomena alam. Fenomena alam pula dah. Dia kata, siapa kata? Jabatan Meteorologi. Menurut Jabatan Meteorologi, ya, angin kalih kut sini, maka kita tak kena hujan. Beberapa bulan akan datang, angin akan kalih kut sini, kita pun dapat hujan. Ini fenomena sementara menurut Jabatan Kaji Cuaca. Kenapa jadikan Jabatan Kaji Cuaca sebagai rujukan? Kita orang Islam, rujukan kita apa? Allah. Baiklah, angin kalih kemari, kita tak dapat hujan. Angin kalih kemari, kita dapat hujan. Tanya dia, Sat, siapa kalih angin kemari atau kemari kalau bukan Allah? Apalah yang payah sangat ni? Tapi sebab kita semakin jauh dari Allah, tak ada rasa apa-apa. Allahu Akbar, selesai. Assalamualaikum, dah cabut. Tak ada apa. Kita tak merasa bahawa hidup mati kita ini untuk Allah, ikatan hati dengan Allah, tak rasa apa. Betul. Sampai pada peringkat orang sembahyang, tapi orang tentang hukum Allah pun ada. Allahu Akbar, tak kira macam nikah, Allahu Akbar, macam nak cabut kris. Kan? Lepas salam, sembang kedai kopi, hudud. Hudud tak sesuai. Tadi engkau takbir, engkau rukuk, engkau sujud menyembah Allah, engkau mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lah ni kau menentang hudud. Faham tak faham ni? Betul. Pergi masjid, dengar kuliah, balik keluar hudud. Baik kau tak pergi masjid, engkau pergi tokong lagi bagus. Atau kau pergi wat. Sini banyak wat kan? Betul bang. Tak ada maknanya. Baca Quran, Masya Allah, Sadaqallahul Azim. Sembang kedai kopi, hudud tak relevan. Tadi saat ni hang kata Sadaqallahul Azim. Apa makna Sadaqallahul Azim? Maha benar, Allah yang maha besar. Dan tu pula hudud tak relevan. Engkau baca Quran tadi apa? Munafik. Bukan munafik lagi ni, apa ni? Apa ni? Kapiak lah. Betul, makhraj, betul. Kapiak. Macam mana kak yang betul ni kaknya? Betul bang. Ini musibah yang melanda kita. Allah tunjuk satu demi satu. Sampailah kepada isu jenayah yang meningkat, bunuh sana, bunuh sini. La ilaha illallah. Masih tak rasa lagi kah bahawa ini teguran Allah untuk kita istirja pada Allah? Dah, tak rasa apa. Paling boleh dia jawab apa? Kita akan pastikan kawalan keselamatan diperketat. Kita akan tambah bilangan polis, kita akan tambah kereta peronda untuk memastikan jenayah dapat berkurangan. Saya jawab, bukan soal polis tak banyak, bukan soal jumlah polis. Kalau banyak pun polis, apakah jenayah akan berkurang? Dan kalau polis buat jenayah, kalau polis yang merompak, menyamun, membunuh, betul. Biar betul Ustaz, apa cakap macam tu? Awak tak betul?
Ini soal hati kita dengan Allah SWT. Dan berkat, keberkatan, saya kata hilang keberkatan. Dan buatlah apapun, selagi kita tak insaf dengan apa yang kita lakukan, tiba-tiba hilang kapal terbang kan. Dah jumpa ke belum? Lupa dah, no? Lupa dah ada kapal terbang hilang. Tak sembang dah lain ni, habis dah. Dulu bukan main hari-hari. Facebook, Twitter, semua hari-hari lain tak ada. Dah jumpa? Tak jumpa. Patut kita insaf, mengaku betapa kerdilnya kita di depan Allah. Hebat macam mana pun kita, teknologi yang kita ada, Allah nak bagi sikit je. Dah kelang kabut satu dunia. Guna satelit sana sini, berpuluh satelit, Solo, tak jumpa. Oh, nampak ada 200 objek terapung-apung di laut. Pipi tak ada. Satelit nampak pula 300 objek. Oh, optimis, kita akan jumpa. Pipi tak ada. Patutnya kita ramai-ramai istirja, perbaiki keadaan kita. Ada dosa kita. Bukan setakat dosa arak, judi, zina, macam-macam ni. Rasuah, pembaziran, pemborosan, fitnah, salah guna kuasa, pecah amanah, zalim. Ini banyak lagi yang hal-hal yang lebih besar. Kita bila sebut bab dosa, arak, judi, ini dosa. Rasuah, pembaziran, ikhwanas syayatin, saudara setan. Kita patut nampak begitu. Pecah amanah. Idza dhiyatil amanah fantazirus sa'ah. Bila orang kita berikan amanah, hilang amanah, menjadi perompak, penyamun, maka habis. Tunggu saat kehancuran. Itu dosa. Ini dah action juga. Tak cukup dengan kapal selam, kapal perang, kapal nelayan semua. Tika terbang pun depa guna zam-zam Allah kazam. Tak cukup radar, satelit, apa semua tu dia nyok muda. Tak pasal minggu tu saya pi nak minum air nyok, naik harga. Biasa RM2.50, RM3. Bang, RM4.50 bang. Kelapa muda dah glamour Ustaz. Kenapa? Masuk KLIA. Terkenal seantero dunia. Alamak. Kelapa pun dah turun balik RM3. Subhanallah, guna teropong. Jangan main-main, tu buluh betong tau. Jangan main-main tau. Itu buluh puaka tu. Guna. Kenapa tak istirja pada Allah SWT? Kenapa tak mengakui dosa kita? Ini satu persoalan. Jadi manusia ini hati dengan Allah semakin jauh hari ini. Betul bang? Harap-harap kuliah-kuliah macam ni buat kita semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Ya, kalau ada perkongsian saya pagi ini yang menyebabkan kita semakin dekat pada Allah, alhamdulillah, saya bersyukur. Ya, sebab hari ini dunia diserang dengan satu penyakit. Apa dia? Tak yakin dengan Allah. Kita lebih yakin dengan manusia. Tak yakin dengan janji Allah, kita lebih tertarik dengan janji manusia. Allah janji macam-macam, surga, neraka. Tak minat. Dia minat hak tu juga. Janji manusia, kenapa? Nampak Ustaz, 500. Dah dapat belum? Ada lagi? Habis dah. Lah ni buat apa? Dah habis duit buat apa? Minta lagi lah. Sekalian, manusia tak minat dengan janji-janji akhirat. Manusia tertarik dengan janji-janji dunia. Sebab tu program macam ni syabas tahniahlah. Saya bila tengok ramainya, Masya Allah, bermakna hati jamaah muslimin muslimat itu masih ada nur, masih ada magnet, tertarik lagi dengan janji-janji Allah. Duduk dalam majlis ilmu, satu langkah pergi kemari dapat pahala, satu langkah hapus dosa. Kan ada janji dunia ke sini? Ada projek ke? Siapa datang dapat projek? Ada.
Ataupun yang balik nanti dapat sebuntil emas seorang satu? Ada? Tak ada. Semua ni memang nak pahala je lah ni. Nak pahala ya? Hebat hampa, hebat. Orang KL mereka tak nampak dah pahala-pahala macam ni. Ke masjid pun nak cari kuliah maghrib 2-30 orang pun payah. La ilaha illallah. Ada satu surau cantik, cantik sangat. Sekitar tu semua orang kaya-kaya, Melayu Islam semua lah. Cantik surau dia. Saya pergi kuliah maghrib sekali. Ceritanya memang kalau ada kuliah adalah 20 orang, 30 orang. Kalau tak ada kuliah 2 orang, 3 orang. Subuh kadang-kadang, kadang tak ada. Punya cantik surau dia. Nak jadi cerita, satu pagi Ahad. Pagi Ahad di KL pagi Minggu lah, cuti lah macam hari ni lah, kan? Pukul 10 pagi orang gila sudah masuk. Dia buka pintu surau, tak kunci. Dia pi depan, dia tengok mikrofon. Hidup pula mikrofon. Dia kata, line clear. Apa dia buat? Dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 10 pagi, Ahad. Azan. Terkejut semua ni, satu taman ni. Biar betul ni. Siapa azan ni 10 pagi? Mat, siapa azan? Tak tahu. Siapa azan? Mai. Pakak. Ramai. Tu dia pakak keluar pi surau nak tengok siapa azan. Tengok Allah, orang gila. Yang hang azan pukul 10 pagi ni buat apa? Orang gila berdiri depan pintu surau. Tuan-tuan sekalian, tadi subuh azan hak betul, hampa tak mai. Hak ni azan tak betul, hampa mai. Dia kata, siapa gila? Tepuk dahi. Alamak, pagi-pagi sudah kena. Sejak pada tu azan aja pi surau. Rupanya depan ni tunggu orang gila teguk baru jadi. Dunia sudah gila abang. Ustaz berbuih sebut pahala begini. Dia tak tahu. Sekali je orang gila sebut, dia datang. Sebab dunia sudah gila kak. Alhamdulillah sini tak gila lagi. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Terima kasih banyaklah. Ada soalan tak? Satu sini. Satu muslimat, satu muslimat. Tengok. Baik, soalan pertama. Tak dengar lah, sekali-sekali datang ni bukan selalu ni. Kak, satu soalan. Ada? Tak ada? Ish, hampa ni hebat. Sama ada hampa betul-betul faham atau langsung tak faham. Ada anak muda kita hantar soalan. Amboi, bersopan santun, berbahasa. Dia pakai tulis lagi. Baik, tolong terangkan macam mana fahaman tentang pegangan Wahabi dan macam mana tentang akidahnya terhadap Allah dan apakah bahaya terhadap kita bagi ahli sunnah. Baik, Wahabi adalah ahli sunnah. Ajaran mereka tak salah, tak sesat. Kita boleh bermakmumkan mereka boleh sama dengan kita, tak ada masalah. Tang mana yang Wahabi buat kacau, dia suka kacau orang. Ada suka menghukum amal orang. Ini bid'ah. Ini masalah. Ya, yang lain tak ada. Ya, sebab tu kita pergi Masjidil Haram, kita boleh berimam dengan mereka, tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah. Depa tak kunut pun tak ada masalah, kita boleh ikut, tak ada masalah. Ya, lagipun semua sembahyang kita sama ya. Ya. Syiah tak boleh. Syiah kafir. Ya, Syiah tolak hadis, tak boleh pakai. Jadi imam kita tak boleh. Ya. Adapun Wahabi ajarannya tak salah. Tetapi pendekatan dakwah mereka memang tak ada adab. Ya. Suka menghukum. Ini kerja siapa?
Ini adalah ciri-ciri yang ditanamkan dari awal pembenaan faham Wahabi, ya, ketika negara Saudi ditubuhkan tahun 25, ya, selepas jatuhnya Khilafah Utsmaniyah, tubuh kerajaan Saudi dan dijadikan sebagai faham Syekh Abdul Wahab ini sebagai faham resmi. Kerja siapa? Kerja seorang Yahudi bernama Lawrence of the Arabia. Lawrence, gerakan Wahabi, gerakan Yahudi, memang nak pecah belakang kita. Kenapa? Ya, dia tahu 4 mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi dapat menyatukan umat Islam. Tak kira yang paling hitam sampai yang paling putih, yang rambut paling lurus sampai rambut paling kerinting, itu boleh bersama-sama sebab ada 4 mazhab. 4 mazhab ini memang dicipta dengan begitu hikmah, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, dengan nur yang ada pada ulama-ulama ini, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi ini, mereka boleh menyatukan umat walaupun latar belakang berbeza, walaupun budaya berbeza, mereka satu. Tidak pernah kita dengar pengikut 4 mazhab ini bergaduh sama sendiri. Tak pernah. Bila masuk Wahabi, gaduh habis. Unsur pemecah. Bahaya Wahabi ialah dia menjadi unsur pemecah dalam masyarakat. Pesan saya kepada Wahabi, nak beramal dengan Wahabi silakan, no problem. You tak nak talqin, tak payah. You tak payah pergi kubur. You tak nak tahlil, tak payah. Kan? You jangan sibuk lah. Oh, tahlil bid'ah, talqin bid'ah, madhaban berzanji, baca cukur jambul bid'ah, habis semua bid'ah. Tanya saya, ini adalah kaedah dakwah kita di Nusantara ini. Bagaimana Wali Songo berjaya mengislamkan bumi Jawa yang rata-ratanya Hindu, tetapi mereka berjaya mengislamkan bumi Jawa dengan apa yang dipanggil kreativiti dakwah. Yang ini berdakwah menerusi silat. Dia guna persilatan. Dia panggil anak muda kampung, mari kita bersilat. Oh, cukup, time's up. Okey, ambil wuduk semua. Ini kita nak bersilat rohani dekat atas pula. Dia nak ajak sembahyang. Okey, ini apa? Ini jurus. Jurus pertama, Allahu Akbar. Masuk benda tu. Ya, akhirnya seluruh Islam. Yang ni pula berdakwah dengan muzik, gamelan. Main lagu, main ni apa tu, wayang kulit, main. Wali Songo tidak kata, ini haram, buang. Tak ada, dia tengok orang Jawa ni suka main gamelan, maka dia main gamelan. Orang Jawa suka main wayang kulit, dia main wayang kulit, cuma dia ubah cerita. Kalau dulu wayang kulit cerita Mahabharata, Ramayana, apa semua epic Hindu, dia tukar cerita kepada mencari syahadah. Dapat Wahabi bid'ah semua ni, habis Hindu semua orang Jawa tu. Kreativiti dakwah. Dia panggil orang kampung, mari datang ke rumah saya. Ini apa? Tahlilan katanya. Tahlil. Yang tak sembahyang pi juga, kan? Ikut baca Fatihah, ikut baca kulhu, ikut la ilaha illallah. Akhirnya tarbiyah. Betul. Saya hafal wirid sembahyang, bukan baca kitab. Kebanyakan kita ni hafal wirid tak pakai kitab. Kita hanya ikut ya. Sebab imam kita lepas salam, astaghfirullahalazim. Kita pun ikut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita pun ikut. Sejak kecil saya, bapak saya imam. Apa dia baca? Dengar, ikut. Bila saya besar, oh ini bacaannya. Ya, bapak pergi tahlil. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Saya hafal, kecil saya hafal dah. Tapi saya tak tahu apa benda tu. Bila saya boleh baca Quran, saya nampak, oh ini ayat surah Al-Baqarah. Oh ini hadisnya ini gini. Oh cantik. Nampak? Alah ni zikir bid'ah, doa sama-sama bid'ah, tahlil bid'ah, habis bid'ah.
Akhirnya anak muda buat apa? Tak apa, hampa sembahyang. Lepas sembahyang, cabut. Bahayanya Wahabi, pertama, dia menjadi unsur pemecah dalam masyarakat. Kedua, hilangnya ruh dakwah dalam masyarakat. Tarikat-tarikat ni tak main dah. Berapa ribu syekh-syekh tarikat dibunuh di Saudi ketika penubuhan kerajaan Saudi. Dibunuh. Sebab bercanggah dengan Wahabi. Dibunuh. Akhirnya larilah syekh-syekh tarikat ni lari. Di Mesir banyak, di Turki banyak. Saudi tak ada. Sedangkan inilah yang melembutkan hati. Zikir-zikir apa semua. Orang Melayu lembut hati, tahu tak? Kita ni bertasamuh. Kita ni boleh bermaaf-maafan, tak ada masalah. Kita lembut hati sebab zikir-zikir kita amal. Oh, Wahabi tak ada. Dia gaduh sungguh. Tunggu bang. So, kalau boleh elaklah Wahabi ini. Jangan benarkan satu unsur Wahabi masuk jamaah kita. Jangan biarkan rosak. Nak Ramadan ni gaduh lagi 8 ke 20. Saya kata 20 pun boleh, 8 pun boleh, tak tarawih pun boleh. Betul apa? Kan? Tak tarawih pun boleh. Dosa, tak dosa. Yang tak boleh apa? Gaduh. Gaduh pasal 8 atau 20. Boykot memboykot. Ini bid'ah ni. Tak boleh. Nak kunut boleh, tak kunut pun boleh. Yang tak boleh, tak sembahyang. Lagipun mana ramai yang kunut ke, yang tak kunut ke, atau yang tak solat. Hang pergilah tu, tegur yang tak solat tu. Yang datang ke masjid tak ramai, 2 soft je. Daripada satu kampung tu 2 soft je. Yang 2 soft ni gaduh pula sebab kunut. Musibah. Faham ya? Jadi Wahabi ajarannya tak salah. Dia nak beramal silakan, tak ada masalah. Dia tak nak kunut, biar pergi dia. Dia tak nak talqin, biar pergi dia, tak apa. Dia pergi kubur, dia cabut dia punya selipar. Dia kata ini sunnah Nabi. Nabi tak pakai selipar masuk kubur. Silakan, aku tak larang pun. Nak buka lah, tapi aku nak pakai, kau jangan bising. Kaki aku sakit lah. Ada orang tak boleh. Jadi saudara sekalian, banyak lagi isu besar yang perlu kita bincangkan. Isu akidah, isu hudud. Ini isu besar. Nak bincang isu remeh-temeh. Jubah panjang ke, pendek ke. Kalau jubah yang meleret, ini bid'ah. Habis pakcik tu kena tarik jubah dia pula dah. Dia nak jubahnya tu atas betis. Allah, dah bagus dah pakai jubah. Kalau aku telanjang, banyak benda lah ya. Jadi itu buat Wahabi. Apa nak cerita ni? Tak ada? Ya kak, silakan kak. Waalaikumsalam. Betul. Okey, bagus. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tadi saya sebut sikit lah, tapi kita perhalusi sikit. Sembahyang itu mencegah perkara keji dan mungkar. Tapi ramai hari ini orang sembahyang tapi mungkar juga. Pertama sebab penghayatan tak ada. Kedua ilmu tak ada. Ketiga sembahyang ikut-ikutan. Tapi yang paling penting saya sebut tadi soal iman. Dia anggap solat ini sebagai pelepas tanggungjawab juga. Nak habis waktu ni. Nak habis waktu dah. Nak habis waktu baru solat. Selagi tak habis tak solat. Nampak? Patutnya solat tu di awal waktu, menunggu-nunggu waktu. Tak ada. Ada lagi, setengah jam lagi, ada lagi 10 minit, 5 minit, lagi 5 minit. Kelang kabut. Memang tak kemana lah perginya. Ya. Akhirnya betul hari ini berlaku segala kemungkaran sebab yang sembahyang pun tidak dapat menegakkan hikmah di sebalik institusi solat. Apa dia? Mencegah kemungkaran. Ada 2.
Pertama, orang yang solat tak buat mungkar. Kedua, orang yang solat benci mungkar. Ya, dua aspek ya. Saya sebut ni kena begini. Ada orang solat, dia tak buat mungkar, tapi dia okey dengan mungkar. Biar pilah ustaz. Jangan jaga tepikan orang. Kau bawa masing-masing. Hang solat, tapi hang boleh sokong rasuah. Bukan aku rasuah. Dia rasuah. Dia jadi depan Allah. Aku tak rasuah. Aku bagi dia, aku sokong je dia, tapi aku tak suruh dia rasuah. Dia rasuah, dia jawab depan Allah. Aku tak jawab. Betul? Ini jenis tak sekolah ni. Kalau mereka dengar kuliah Darul Hadis, mereka tahu jawapan. Bahawa kita yang bagi kuasa dekat dia, yang akan ditanya. Kenapa kamu bagi kuasa dekat dia? Kamu tahu dia rasuah. Dia bagi RM30. Dia bagi BRIM. Nak jawab macam tu ke Allah? Nak jawab macam tu? Jawablah. Silakan jawapan tu. Memang kita tidak rasuah. Yang rasuah dia. Tapi dia rasuah sebab dia ada kuasa. Siapa bagi kuasa? So agak-agak terlibat ke tak terlibat? Agak-agak dosa ke tak dosa? Dosa. Saya tak bunuh, saya bagi pisau je. Orang tu dapat pisau, dia bunuh. Kenapa dia bunuh? Sebab dia pisau. Siapa bagi? Aku bagi. Kenapa kau bagi? Aku bagi je, aku bukan suruh bunuh, aku bagi je. Nampak? Maka yang bagi pisau pun terlibat. Faham ke tak faham? Dah faham, dah lah, berhentilah. Terima kasih banyak. Semoga Allah berkati majlis kita insya-Allah. Saya menyampaikan salam daripada rakan-rakan di Mahat Tahfiz An-Naim Kuala Ketil, Kedah. Tak jauh pun dari sini, Kuala Ketil. Ya. Sejam lebih kurang kot, ya. Di sana kita ada lebih 300 pelajar. Ya, hanya 70% yang bayar yuran. 30% tak bayar Kak, sebab miskin, yatim, mu'allaf. Hak ni kita bantu. Cari sponsor, cari keluarga angkat, apa semua. Dan kita di Mahat Tahfiz An-Naim ada keluarkan produk. Sebab kita tak nak bergantung sangat pada derma ni kadang ada, kadang tak ada. So kita ada produk, jadi jamaah sekalian boleh bantu ya mahat kita di Kuala Ketil dengan membeli produk ada di belakang sana. Ada kopi Habbatus Sauda, ya, campuran madu, kismis, badam, memang sedap. Ya, yang kaki kopi kita stop dulu, kopi jantan, kopi janda stop dulu. Kita cuba kopi ni, bantu mereka insya-Allah. Kita ada 2 meja tu, sana meja muslimat, sana meja untuk muslimin insya-Allah. Dan untuk muslimat ada kopi khusus untuk muslimat, kopi soleha. Ini muslimin jangan cuba-cuba minum. Saya tak tanggungjawab, saya dah warning dah ya main-main. Ini memang dirumus khas untuk wanita. Masalah wanita, senggugutnya, keputihannya, masalah rahim, insya-Allah lah tuan-tuan. Ya, yang baru lepas pantang beranak, elok minum ni untuk mengejutkan. Ya, ada di belakang kopi soleha. Ada juga kismis minda kita bawa. Ya, kismis yang dibacakan ayat Quran oleh anak-anak kita di Ma'had. Ya, juga ada minyak Habbatus Sauda yang Nabi kata syifaun likulli da, ubat segala penyakit. Ya, boleh minum, boleh sapu, boleh urut. Ya, dan ada juga minyak wangi kasturi, kasturi kuning atau kasturi kijang untuk lelaki, kasturi putih untuk muslimat. Tapi kalau laki-laki nak pakai yang putih boleh, cuma dia lembut bau dia. Tapi kalau muslimat nak guna yang kuning tak payahlah, kuat. Ya, jadi fitnah. Dia kasturi putih ni dia halus. Ya, dia kasturi ni bukan hanya sunnah tetapi ada kesan pada minda, pada jiwa. Ya, semacam aromaterapi. Keceriaan, ketenangan, insya-Allah pakai sembahyang, pakai mengaji, ya, pakai tidur, ya, dia menambah kasih sayang suami isteri. Kalau wanita yang biasa amalkan sirih, tahu fungsi sirih? Tahu? Kasturi putih macam sirih. Ya, laki-laki tak payah tanyalah, apa sirih? Dimakan kau ustaz? Rahsia depa. Ya, kasturi putih.
Dia juga disukai oleh para malaikat. Malaikat suka wangi-wangian dan boleh menghindari gangguan jin syaitan. Jin syaitan tak suka wangi-wangi, kan? Juga ada pewangi kereta syifa. Ya, pewangi kereta yang kita gantung dekat kereta tu, tapi dibacakan ayat syifa dan ayat ruqyah, ayat penawar dan ayat pendinding. Cubalah insya-Allah ya untuk fokus ketenangan ketika memandu, dan juga untuk ya kita dapat menghindarkanlah, usaha kita menghindari gangguan makhluk jahat di perjalanan. Ada juga jus korma, ya, jus korma campuran habatus sauda